kepada semua rakyat Malaysia. Hari ini kita bertemu lagi dalam Berita Latah. Berita Latah hari ini adalah tajuk utama. Tajuk utama berita hari ini, kanak-kanak dia dah vibrate. Kanak-kanak tersepit jari di pintu. Motorcycle mati sudah. Macam mana dia? Aku tak nampak dah. Dan berita sukan. Tandukan Ronaldo bantu kemenangan Kampung Pandan FC. Skuad hoki negara Zimbabwe hilang kayu hoki. Lagi kali dalam Berita Latah. Yang kurang pastinya dari kami di Suka TV. Suka sangat. Dia berbunyi kan tadi? Belum. Berita tempatan. Bersama saya lagi dalam Berita Tempatan, PS Mansur. Ida Moen, di mana kami akan berkongsi isu-isu semasa berita tempatan. Apa hal kau ni? Ambulans datang tak? Seperti kanak-kanak terpaksa menahan sakit hampir bagi dia masuk. Silakan. 2 jam selepas jarinya tersepit pada tombol pintu yang rosak dalam kejadian berlaku di Felda Sungai Sibol di sini petang hari ini. Komando Operasi Balai Polis Balai Bomba Penyelamat Kota Rendah, Pegawai Bomba Kiri Marianto Diantono Wakololololololololo berkata pihaknya menerima panggilan kejadian itu pada pukul 6.94 pagi. Katanya sebanyak sebuah jentera dengan kekuatan 39,000. Jom balik. Bomba tu kata rumah terbakar. Baca berita. 39,456. Anggota dihantar ke lokasi kejadian. Mangsa merupakan seorang kanak-kanak dah vibrate dah laku. Berusia 10 tahun telah tersepit jarinya di dalam tombol pintu yang rosak. Tersepit. Antang masuklah. Cinderella panggil balik. Katanya dalam satu kenyataan, pasukan operasi bertindak menggunakan peralatan khas untuk memotong tombol pintu di jari mangsa. Lalulah. Sehingga dapat dikeluarkan dengan selamat tanpa kecederaan sebab aku dah cedera tau. Operasi ditandakan pada pintu 8.6 petang. Must be strong like bull. Sekian saja dari saya Ida Moen dan Saya PS Mansur dalam Berita Tempatan dalam Berita Latah. Eksklusif. Dah pagi dah, tidak tidur. Nantikan berita antarabangsa selepas ini dari Wani dan Pokja, eksklusif hanya di Suka TV. Antara bangsa. Assalamualaikum and hello to our Suka TV viewer. I am Pokja and we morning. And today we will share with you the current and important international news that you should know. I don't know. No, you know me. The suspect would try to rob a grocery store in Turkey metropolitan city Istanbul fell into funny situation with escaping from Bangkok.
who were involved in a total of 30 different crimes, including auto theft and shoplifting in different parts of East Tambola, had been wanted for a while. The team will come on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and every day. After one of the alleged robberies were recorded. You don't know. Security camera. Yeah. In the footage, the robbers are approaching a grocery store with a gun during daylight. No. Hey, one of the thief was here. The thief is you. At the beginning of the street, I hiding became a parker. With the other thief are leaving their friend at the crib scene and run away because they are afraid. Oh my God. See the obvious Part of the issue is that the unidentified citizen is the owner of the visual, which the thief is hiding behind it. And the thief was approaching the thief. The thief said, "Bastard! Oh, baby! To get into his car. Stole valuable stuff, cigarette packs, and alcoholic beverage from the shop very quickly and managed to escape. However, the three thieves, including one woman, were caught shortly after the crime. That is all for this week on the Berita Antarabangsa. That is all for this week on Berita Antarabangsa. Stay tuned for the weather forecast only on Berita Latah. Yang kurang pastinya dari kami. Saya Ida dari Berita Latah di Suka TV, Suka Saya. Assalamualaikum dan salam suka sangat kepada penonton Suka TV bersama-sama saya Wani. Oi. PS Mansur. Untuk kita ikuti perkembangan cuaca di Berita Latah. Tinjauan keadaan cuaca pada pagi ini menunjukkan keadaan cuaca cerah di semenanjung Malaysia kecuali Sabah dan Sarawak. Untuk butiran selanjutnya kita ke paparan imej satelit Kogit Koko di Asia Tenggara. Di semenanjung Malaysia pada ketika ini, keadaan cuaca cerah di kebanyakan kawasan kecuali terdapat kelompok awan di pusaran selat dan keadaan cuaca adalah mendung di kawasan pesisir pantai negeri Perak, Etenie, Kome dan juga ke Selangor. Sementara itu di Sabah dan juga Sarawak keadaan cuaca dah kapal terbang lalu kita kena senyap. Adalah cerah di kebanyakan bahagian di kedua-dua buah negeri di negeri tersebut pada ketika ini. Jabatan Meteorologi balik. Checking. Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluar amaran angin kencang dalam bergelora kategori pertama perjalanan Persekutuan Labuan Sabah Pantai Barat Pesisir Kondo Default Deep North dan layan-layan bermula hari ini sehingga ditarikkan permulaan diumumkan.
Angin kencang timur laut, Basuki Harja Martana Aurelio dengan kelajuan dia dah vibrate dah dia 40 ke 50 km sejam dengan ombak hingga 3.5 meter adalah berbahaya pada bot-bot kecil dan juga sukan laut. Di Bandar Puteri Hang Liput dan juga Setiawasa. Aku nak tengok lagi, kau nak tunjuk-tunjuk apa? Di Bandar Puteri Hang Liput dan juga Setiawasa, keadaan cuaca adalah sadidi kebanyakan bahagian kedua buah negeri tersebut pada hari ketika itu. Ya, aku tengoklah ni, sabar tak? Sabar lah, aku nak tengoklah dia. Hamil aku nak baca dah tuan. Sini anak seronok, aku nak tengok sini. Hui, penat. Tak ada orang lah. Yang menyebabkan kejadian yang luar biasa buat di Malaysia. Jadi diminta orang di luar sana beli baju sejuk. Di Johor dan juga Perlis keadaan cuaca adalah banjir kilat di kebanyakan banjir kilat dan kebanyakan di bahagian kedua-dua buah negeri tersebut pada ketika ini. Yang juga menyebabkan orang-orang di luar sana bersiap sedia untuk mengalami bencana banjir yang hari itulah. Kerajaan ni. Bapak kau seorang je ada kereta. Aku pun ada kereta. Mandi sikit. Di Legoland dan juga Sunway Lagoon, keadaan cuaca adalah ribut peti di kebanyakan. Solat tak? Masuklah. Solat. Yang menyebabkan orang-orang tak dapat bercuti pada hari ini kena tunda pada hari yang tidak hujan. Sampai bila tak hujan? Hujan. Di Kuala Pilah dan juga Sungai Wang, keadaan cuaca adalah ribut peti di kebanyakan bahagian di kedua-dua buah negeri tersebut pada ketika ini. Jadi cacat. Tukar. Di Kuala Pilah dan juga Selangor, keadaan cuaca adalah ribut petir kebanyakan di bahagian yang ni. Ketu. Ni. Tu. Sini. Sana. Mati. PS kau mati je lah. Belum lagi. Sementara itu di Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca adalah cerah hingga petang. Manakala di kawasan pantai barat pula, cuaca dijangka panas terik sementara terutamanya di negeri Perak, Selangor dan sebelah selatan Sulu. Sekian saja ramalan cuaca pada hari ini dari saya, Wani Ui. Saya PS Mansur. Nantikan laporan sukan selepas ini eksklusif hanya di Suka TV. Yang kurang pasti, pastinya dari kami. Suka TV, suka sangat. Saya PS Mansur dari Berita Latah di Suka TV, suka sangat.
Assalamualaikum dan salam tiang gol kepada penonton Suka TV bersama Wani Oi dan Pojak. untuk laporan sukan kali ini. Walaupun rela ku pandang tiada kasih bertata tiada Walaupun menjadi satu-satunya peserta acara 5 meter skuad lentang di terbuka Malaysia ke-63 hari ini, ia tidak melemahkan semangat awam Mat Tempe untuk memecahkan rekod kebesaran. Berusia 86 tahun dah tua dah pakcik. Pakcik dah tua dah dia. Pakcik berenang walaupun tua. Pakcik berenang walaupun tua. Awak Mat Tempe 68-nya peserta tunggal. Tunggal acara itu yang diadakan secara tertutup akibat demam panas. Mencatatkan masa 2 minit dan 0.80 saat bagi memandangkan rekod lama dipegang Alex Lim Keng Lian. Selain itu, catatan masa itu juga membolehkan peranan itu mencatatkan masa melepasi masa pemilihan Olimpik 2 minit 13 saat. Katanya lagi mereka tidak rasakan sebarang kelainan untuk berenang sendirian kerana ia acara kuat lentang. Mereka tidak dapat lihat apa yang berlaku selain langit ataupun bumbung. Atas tu ya ada bumbung, dia ada atap. Lepas tu kat bawah dia ada rumah. Dalam rumah dia ada ruang tamu. Nak kat tamu dia ada dapur. 3 tahun lagi, awak Mat Tempe akan meneruskan penyertaan dalam acara 200 meter dan 800 meter gaya bebas. Wow, ang seorang yang dah motor. Aku dah motor ni. Semalam, awam Mat Tempe yang kejohanan kali terakhir menyaksikan beliau menang 8 pingat emas di kejohanan renang jemputan Malaysia pada Mac tahun lalu. Mengalahkan Kaksa Cleaner dan memenangi acara 4 meter gaya bebas lelaki dengan catatan masa 3:51:56 saat. Satu lagi catatan melepasi OST. Maaf. Weh, tak nak. Biar kaya habis. Hanya perenang yang telah mencapaikan masa kelayakan Olimpik. Sabarlah, aku nak tengok lesat lah. Tengok sana. Tengok sana. Tengok sini. Ada 3. Tengok 3. 4. 3. Okey. Okey. Dalam acara pasti Mana tu? dalam acara masing-masing sebelum 27 Jun mengesahkan tempat mereka ke Olimpik. Bagi 200 meter kuat lentang yang QQT bagi acara tersebut ialah 1 semua ni nak sebut ni 5750 saat. Sehingga kini mana aku dah sehingga kini ada dia dah next station Pudu Raya. Peranan juga boleh layak menerusi OST berdasarkan kepada menyertai jadi Natal ni kan? Aku nak contoh kan? Depa ni. Apa siapa? Depa duk kacau aku. Betul lah. Siapa berak tu? Tak masuk. Tak berak. Aku pun nak berak. Tak bunyi pula. Dah tadi. Sementara itu, Azli Mohtar mengungguli acara 100 meter kuat kupu-kupu dengan catatan masa mengalahkan Low Zing Yong 56 minit 90 saat dan Jodo Yip 56 minit 94 saat di tempat kedua dan ketiga. Berita seterusnya. Matt
Verstappen merangkul kejuaraan Formula 1 sulunya apabila Aku nampak menentang mic. Abu Dhabi diletayas Marina di sini. Sebentar tadi dengan mengetepikan pencabar terdekat Lewis Hamilton pada pusingan terakhir perlumbaan. Hamilton nampak mendominasi. Oi. Sabar. Ada kan? Aku tengok Acim Sakci. Hamilton nampak mendominasi sebahagian besar perlumbaan selepas meminta Verstappen seawal pusingan pertama sebelum kereta keselamatan masuk ke dalam pit stop lagi. Rolling ke? Litar. Susulan kemalangan dihadapi Nicolas. Situasi itu meletakkan Verstappen berada di belakang Hamilton sebaik perlumbaan bersambung dan perlumbaan Red Bull. Baik apa? Baik apa? Itu berjaya memotor Hamilton di pusingan terakhir. Sekian sahaja dari saya, Pok Jak Latah. Hoi. Dalam berita sukan, dalam berita latah eksklusif hanya di Suka TV. Yang kurang pasti, pastinya dari kami. Suka TV, suka sangat.